Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang agak pelik seleranya. Nama baginda ialah Raja Bersiung. Baginda sangat suka makan makanan yang berperisa luar biasa, iaitu darah manusia. Hahaha. Cop. Sabar dulu. Hehehe. Cerita kali ini bukanlah kisah seram ala-ala paranormal tu, tapi sebuah kisah bagaimana keberanian dan kejujuran mampu mengubah hati seorang raja. Mak Kundur, inilah rahsia dari istana. Nak tinggalkan dalam perapan ayam goreng tuanku ya. Nanti kita dapat berusaha. Bandar siapa ni? Ke darah manusia? Shh, jangan kuat. Nanti penolinglah. Ni nak usah kita nak naikkan badan sendiri kak. Ada makan, kena simpan. Aku masak untuk kenyang, bukan untuk jadi vampire Pak Tan. Tahu tak benda ni rasuah? Dosa weh. Aku tahulah weh. Tapi kau weh, ini ada istana. Kalau kelak, setiap hari bulan kang, kepala kita kena gaul sekali dengan ayam goreng tu. Biarlah. Aku lagi rela mati sebab jadi orang jujur daripada hidup makan benda haram macam tu. Ish, hati mak kundur ni emang ketal lah. Sesiapa tu tak sebut bagi bonus je pun. Ampun tuanku. Pelik ni yang goreng hari ini. Tapi sedap ada rasa tenang, bukan rasa lelah. Ampun tuanku, Patik terdengar tukang masak tak nak guna respirasi kita tu. Katanya perbuatan tu salah di sisi undang-undang dan agama. Dia berani melawan titahku kerana kebenaran. Betul tuanku, katanya kalau nak makan darah, carilah Colgate flavor strawberry rasa mint sikit. Nampaknya dia lebih berani daripada aku. Sudah lama aku duduk dalam dosa. Hari ini aku insaf. No more darah dalam makanan. Gantikan semua bahan perapan tu dengan perencet Tom Yam Adabi. Mak Kundur, disebutkan kejujuranmu, aku temui ketenangan yang sebenar. Lepas ni kau jadi manager, aku buka restoran halal lepas ni. Pakai resep Putera Amin. Tuanku, saya cuma buat kerja saya je. Yang penting, jangan campur bahan pelik lagi. Kalau nak pedas, guna perencet Tom Yam Adabi, bukan darah. Mulai hari ini aku jadi raja tanpa siung. Tuanku, siung tu kan tremang tuanku. Tak apa, kita dah branding. Raja Bersiung moden tak makan darah lagi. Begitulah kisah Raja Bersiung yang insaf. Semuanya kerana seorang tukang masak yang jujur menolak rasuah dan darah. Ingatlah kawan-kawan, kejujuran mungkin nampak kecil, tetapi ia mampu mengubah hati yang keras, termasuk hati Raja yang bersiung. 널 붙잡을게 난 놓지 않을